asli dan macam-macam lagi. Tapi Abah tetap dengan pendirian dia. Bagi Abah hanya Allah satu-satunya tempat untuk meminta. Kalau nak mohon bantuan pun kena cari orang yang memang taat pada Allah. Harapan diorang kakak dengan keluarga pulih dari sihir yang dah terlalu lama belenggu keluarga Syah ni. Lepas berubat dengan Kiai Soleh, dah banyak perubahan yang jadi dekat kakak. Dia makin sihat dan muka yang dulu pucat pun dah kembali berseri. Alhamdulillah, semua dah kembali normal dan kakak pun dah ikut suami dia. Sekarang ni tinggallah Syah dengan mak dengan abah je. Sebab abang pun dah mula kerja lepas habis belajar. Pagi minggu tu Syah dapat panggilan telefon daripada Abang Syam. Dia minta nak cakap dengan mak. Masa ni belum ada handphone lagi, masih pakai telefon rumah yang jenis tekan butang tu. Berdebar jugalah hati Syah. Pagi-pagi Abang Syam dah telefon minta nak cakap dengan mak ni. Ada apa Syam? Mak terus tanya macam tu. Lepas jawab salam Abang Syam, nampak muka mak risau fikirkan pasal anak sulung dia tu. Syah pun cuba dekatkan telinga dekat ganggang telefon nak dengar apa yang Abang Syam borak tu. Biar demam mak, malam tadi dia tidur menderam-deram bunyinya. Bila saya kejut, dia kata dia okey. Risau saya mak, memang dah tak boleh tahan. Terus tergelak Syah dibuatnya. Mak apa lagi terus cubit lengan Syah. Syah pun cepat-cepat lari masuk bilik, sambung gelak dekat sana. Hadaplah kau bang, Syah cakap macam tu sambil tergelak. Mak yang dah letak telefon tu terus jenguk ke bilik Syah. Rupanya mak pun tak boleh tahan nak gelak juga. Akhirnya diorang dua beranak ni sama-sama tergelak sampai sakit perut. Apa yang seronok sangat dua beranak ni gelak tak ingat dunia? Tanya abah sambil pandang diorang dari muka pintu. Isyam telefon cakap kakak demam. Malam tadi bila tidur je dia bunyi mengerang. Kadang-kadang kuat sangat bunyinya. Kemarin risau Syam dibuatnya. Kenapa kakak tak cakap benda yang suami dia patut tahu? Kakak ni kesian suami dia. Sebenarnya kakak memang dari kecil macam tu. Demam sikit je tidur dia mesti mengerang macam orang sakit tenat. Terutamanya kalau dia demam. Kalau korang minat kisah seram yang panjang, penuh misteri dan suspense, jangan lupa dapatkan 5 buah novel seram yang saya sendiri pilih. Linknya saya letakkan dekat bawah video atau tekan je link yang tertera di skrin.